Tengok ni. Biar aku dah rosak. Koyak ni. Boleh tak mak tolong jahitkan sikit kat sini? Mak, dah tu mak, tolong belikan Suhadir lah. Suhadir dah berubah, kopak. Lagi baju sekolah adik. Baju sekolah adik dah lusuh. Adik pun dah terkoyak. Lagi baju Melayu, dah lusuh. Mak, tu lah mak, tolong beli baru boleh mak? Tak ada tipu syukur Pakai je lah apa yang ada dulu. Dah tu. Jangan gaduh. Nanti mak ada duit, mak beli yang baru, okey? Dah, jangan gaduh. Jangan gaduh. Sabar ya dik, nanti bila abang dah ada duit, kita beli baju baru ya. Lambat. Kau tak dengar sekarang ni. Kau nak pergi belak pada Kau kat sini. Teruk sikit. Tu nak sikit tu. Boleh. Tak apa. Aku kursa dulu, bersino. Nak miskin je kaki je ke nak miskin? Bapak kata kereta datang kau. Ya, kalau kita miskin pun, kita orang at least, kita orang tak belagak je korang. Tapi kita orang kaya. Biar ada orang. Kita je. Biar kita miskin, asal kita bahagia. Biar ada orang ni. Jom. Aku rasa dia orang nak kena lah. Kita tunggu nanti. Mampus lah. Mampus sebenarnya. Tunggu Minta bro. Jom minta. Lebih baik lah. Uish, apa benda bersepah ni? Ni mesti Alia punya buku. Apa benda ni? Baca lah. Hari ni aku kena ejek lagi. Penatlah. Rasa nak keluar sekolah. Maaf, Along tak dapat bagi yang terbaik. Tapi Alia akan cuba yang terbaik. Along janji. Lin! Wah, Lin! Penat dah kerja kau ni. Awak ni. Lin, anak kau sekolah lagi kan? Anak kau buat apa ke kedai runcit depan tu? Tak malu ke kerja macam tu? Mak duduk rumah, tiba-tiba anak kerja macam tu. Anak kau sekolah lagi kan? Bukan patut di sekolah ke? Kenapa anak orang lain sekolah, tiba-tiba dia kat situ? Dia buat apa kat situ? Sumpahlah. Kau saja nak pinang anak. Kalau kau tak percaya, kau pergi tengok sendiri kat depan tu. Along! Astaghfirullahaladzim. Kau buat apa kat sini? Kau ponteng Kau kat sekolah ke sepatutnya? Kenapa kau buat kat sini Aku hantar kau pergi ke sekolah untuk belajar sungguh-sungguh tau. Bukan kerja kat sini. Kau ni buat malu mak je tak? Dah. Mak! Cepat juga beli baju ni. Adik! Long. Adik akan sentiasa juga tidak akan pakai pakaian yang Long kerjakan selama ni. Along, Mak minta maaf. Mak tak pernah nampak pengorbanan Along. Along lah paling banyak berjasa dalam keluarga ni.